Hari-hari harga emas naik. Aduh, macam mana ni? Bulan Oktober ni ramai yang mengeluh kenapalah harga emas ni asyik naik sahaja. Bermula dengan RM509 pada 1 September dan hari ini harga emas cecah RM625, paras tertinggi. Kalau kita dah biasa tengok sejarah harga emas, sebenarnya tuan-puan tak perlu panik bila tengok harga emas naik setiap hari. Sebab kita dah tahu, setiap tahun harga emas memang akan naik. Dan harga yang mahal kita rasa hari ini dia akan terus jadi sejarah. Cuba kita throwback balik. Orang yang baru simpan emas pada awal tahun ini, Januari 2025, harga waktu dia nak top up ketika itu RM409 segram. Masa nak beli emas, RM409 segram tu dia akan rasa sangat mahal. Sebab dia tahu tahun-tahun lepas harga emas sangat murah, iaitu dalam lingkungan 200 lebih, 300 lebih. Tapi semua itu dah jadi sejarah. Hari ini selepas 9 bulan, orang yang baru bermula pada awal tahun ini, dia akan tersenyum. Dia akan gembira sebab dia nampak. Dulu waktu aku start, RM409 segram. Rasa dah mahal dah. Tapi hari ini RM409 dah rasa murah sangat. Jadi ayat yang mengatakan harga emas mahal lah, harga emas naik lah, harga emas cecah ke paras tertinggi lah, ayat ini yang akan kita terus berulang-ulang setiap tahun. Jadi untuk tuan-puan, mulakan jelah langkah pertama hari ini. Tak kisahlah harga 500 lebih ke, 600 lebih ke, 700 lebih ke. Sebab bila kita simpan emas, kita tak perlu nak tengok harga, tapi ikut kemampuan masing-masing. Dekat Public Gold, kalau tuan-puan nak mula simpan emas, boleh bermula dengan minimum RM100 sahaja.